Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, dan salam sejahtera diucapkan kepada sekalian para pendengar. Alhamdulillah, pada hari ini saya ingin membentangkan atas satu tajuk persembahan yang agak menarik ingin kita bahaskan. Saya membuat persembahan ini bagi melaksanakan tugasan PIMK 1124 Sirah Nabawiyah dan Tarikh Islami yang disyarahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Khairi bin Jalaluddin. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, marilah kita tengok satu video sebelum kita masuk tajuk perbahasan kita pada hari ini. Wa Aliyu radhiyallahu anhu, salah seorang daripada 10 orang yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. Salah seorang daripada ulama Rabbaniyin, Asy-Syuja'anil Masyhurin, seorang panglima yang sangat berani. Dan Az-Zuhad Al-Mazkurin, seorang yang zuhud dalam hidup dia. Khutaba Al-Ma'rufin, pemidato yang handal. Okey, baiklah. Daripada video itu tadi, dapatlah kita mengetahui apa tajuk yang kita ingin bahaskan, iaitu berkenaan dengan Khalifah Ali bin Ali radhiyallahu anhu ataupun Ali karramallahu wajha. Okey, objektif daripada perbincangan kita pada hari ini adalah kepimpinan Khalifah Ali bin Abi Talib dalam menangani konflik perpecahan semasa pemerintahan berpandukan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, sangat menekankan nilai integriti, keadilan dan kesabaran. Oleh itu, perbahasan kali ini akan membincangkan prinsip-prinsip kepimpinan beliau, yakni Khalifah Ali, yang sesuai dalam konteks integriti seorang pemimpin. Okey, kenapa Sayyidina Ali diambil sebagai contoh untuk menjadi seorang pemimpin yang berintegriti? Marilah sama-sama kita masuk dan kita kupas apa yang ingin kita bahaskan pada hari ini. Okey, yang pertama ialah keadilan dan kesaksamaan. Okey, Khalifah Ali ini dia sangat menekankan keadilan dalam setiap tindakan dan keputusan, kerana beliau tidak memihak, kerana keadilan dan juga kerana keadilan sangatlah penting dalam diri kita. Okey, beliau tidak memihak kepada golongan tertentu, tetapi membuat keputusan berdasarkan prinsip yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Okey, beliau membuat satu keputusan ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dia tidak buat satu keputusan berdasarkan kepala otak dia. Sebagai contoh, kita banyak membuat keputusan menggunakan kepala kita saja. Kan tetapi Sayyidina Ali bukan macam tu, kerana Sayyidina Ali membuat satu keputusan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah semata-mata. Dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idhukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Maka daripada ayat ini, bahawa amatlah penting kenapa kita perlu melaksanakan amanah kita dengan sebaik-baiknya. Kerana dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebutkan berkenaan 3 tanda orang yang ciri-cirinya ada munafik dalam dirinya. Salah satunya ialah dia memungkiri janjinya. Memungkiri janjinya dan juga tidak menjalankan amanah dengan betul. Maka sekiranya kita ini seorang pemimpin, maka kita haruslah menjalankan amanah kita dengan betul. Bahkan dalam satu hadis yang lain lagi ada mengatakan bahawa sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla izilluhu.
Yang pertamanya al-imamul adilu, tujuh golongan orang yang di mana mendapat naungan Allah di Subhanahu wa taala di akhir kelak, yakni mendapat berada di bawah arasy Allah kelak, iaitu pertama dah al-imamul adilu, imam yang adil, imam yang amanah. Okey, sebab itulah kita kena mencontohi Khalifah Ali karramallahu wajhah, kerana beliau seorang pemimpin mempunyai prinsip yang begitu adil dan kesaksamaan antara semua orang. Dia tidak memilih, dia tidak berkasih, tidak pilih kasih pada setiap orang, pada sesuatu orang. Okey, keadilan Ali dalam pemerintahannya dapat dilihat ketika menangani konflik dan dalam masyarakat, di mana beliau tidak membenarkan pilih kasih walaupun melibatkan sahabat atau kaum kerabat. Okey, Sayyidina Ali ni secara ringkasnya, dia tidak pilih kasih antara kaum kerabat ataupun para sahabat-sahabat dia yang terdekat. Dia melakukan sama rata kepada semua orang. Okay. Seterusnya, musyawarah dan rundingan. Dalam menghadapi sesuatu perkara, Khalifah Ali mengamalkan konsep musyawarah, iaitu perbincangan dan rundingan dengan para sahabat serta ahli masyarakat. Sayyidina Ali, dia tidak mengambil keputusan sendiri. Sayyidina Ali akan melakukan musyawarah, yakni mesyuarat terlebih dahulu bersama para sahabat, bahkan dengan masyarakat sekali. Kerana beliau ingin satu keputusan yang betul-betul baik, iaitu dia memerlukan musyawarah. Dia tidak melakukan tindakan dengan tindakannya sendiri. Prinsip ini diambil daripada firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 38, wa'murhum syura bainahum, dan urusan mereka dijalankan secara bermusyawarat sesama mereka. Okey, dalam Al-Quran juga ada sebut berkenaan dengan musyawarah ini, berbincang antara satu sama lain. Dalam pelbagai konsep konflik yang berlaku, termasuk perang Jamal dan perang Siffin, Ali sentiasa mencari penyelesaian melalui rundingan terlebih dahulu. Walaupun ada yang menentang, beliau tetap mengutamakan perpaduan dan mencari jalan damai. Dia sentiasa membuat perundingan, membuat musyawarah agar satu perkara konflik ini dileraikan begitu. Dia tak nak satu perkara itu menjadi perbalahan. Maka dia memilih untuk membuat rundingan dan musyawarah agar tiada pihak yang menentang, tiada pihak yang tak bersetuju. Maknanya majoriti akan bersetujulah kalau kita buat satu rundingan. Sekiranya kita buat keputusan atas kehendak kita, maka banyaklah pihak yang menentang, dan kalau ada pun yang menerima adalah sedikit. Kesimpulan, kepimpinan Khalifah Ali bin Abi Talib dalam menangani konflik berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis menunjukkan bahawa seorang pemimpin yang berintegriti mestilah adil, bersabar, amanah dan bijaksana. Beliau mengamalkan musyawarah dan menegakkan keadilan dalam setiap keputusan sambil menjaga perpaduan umat dan mengelakkan fitnah yang boleh mempecah belahkan masyarakat. Pendekatan ini menjadikan Ali sebagai contoh pemimpin yang teladan dalam sejarah Islam. Setakat itu saja dulu. Terima kasih. Sebelum saya mengakhiri majlis, perbentangan saya pada hari ini, saya ada serangkap pantun sebelum saya mengakhiri majlis ini. Bunga melati harum mewangi, kuntum merekah di tepi titi. Teratai ditutup hingga di sini, sampai bertemu di hari nanti. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.